RM361,848. Honestly, saya sendiri masih terkejut tengok angka ni. Sasaran asal kita ialah RM200,000 dalam masa 4 hari. Tetapi dalam masa 2 hari saja kita bukan saja dah capai, malah dah melebihinya. Alhamdulillah. Thank you so much kepada semua yang menyumbang, berkongsi dan terus memberi sokongan. Dalam masa 2 hari sahaja kita berjaya memperoleh RM361,848. Itulah luahan ikhlas yang dikeluarkan YB Syed Saddiq apabila ahli Parlimen Muar itu mendedahkan hasil kutipan larian kesyukuran sejauh 170 km dari Putrajaya ke Muar yang bertujuan untuk mengumpul dana bagi penduduk Muar. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok miliknya itu, YB Syed Saddiq sangat terkejut dan memanjatkan rasa syukur dengan jumlah sumbangan yang diperoleh pada hari kedua tersebut kerana jumlah berkenaan jauh melebihi target asal iaitu hanya RM200,000. Saksikan video itu di sini. RM361,848. Honestly, saya sendiri masih terkejut tengok angka ni. Sasaran asal kita ialah RM200,000 dalam masa 4 hari. Tetapi dalam masa 2 hari saja kita bukan saja dah capai, malah dah melebihinya. Alhamdulillah. Thank you so much kepada semua yang menyumbang, berkongsi dan terus memberi sokongan. Hari ini kami bermula dari Labu melalui Seremban dan Pedas sebelum menamatkan perjalanan di kota. Hari ini badan memang terseksa. Krem datang satu badan dan ada masa saya sendiri rasa sangat susah untuk teruskan. Sekarang saya rekod video ni pun saya boleh rasa krem nak datang. Di Pedas pula, hujan turun dengan sangat lebat, tetapi saya betul-betul tersentuh apabila melihat masih ramai yang sanggup tunggu di tepi jalan untuk berikan semangat. Untuk 3 km terakhir menuju ke kota, saya dah tak mampu nak berlari dan terpaksa berjalan. Tapi apabila sampai dan nampak lautan manusia menunggu, semangat itu datang balik. Sepanjang perjalanan, ada makcik dan pakcik yang datang hulurkan wang tunai kepada kami. Sumbangan paling kecil yang kami terima pula, 50 sen. Yet it means the world to us. Bagi saya, bukan besar atau kecil jumlahnya, setiap sen membawa makna kerana semuanya datang daripada hati. Pada awalnya kami sudah menyediakan perancangan food bank dan iPad berjumlah RM200,000, tetapi dengan sokongan luar biasa ini, kami akan lipat gandakan bantuan untuk masyarakat Muar. Lebih banyak keluarga akan menerima bantuan dan lebih ramai pelajar akan mendapat akses kepada peranti pembelajaran. Terima kasih semua dan terima kasih Malaysia. Ini bukan lagi perjalanan saya seorang, ini perjalanan kita bersama.